Hai guys, selamat pagi. Hari ni kita ada dekat bawah kaki bukit apa? Bukit 527. Kita nak hiking Bukit 527. So kita nak tengok macam mana. Saya tu check it out. Jom kita naik. Walaupun kita beli dulu sarapan dulu kat awal ni. Tengok macam-macam ada. Apa tak? Ini paling Kuih ada. Betul-betul kat kaki bukit 527. Kita makan kapau, kita makan dekat atas. Okay, kita dah sampai kaki starting Bukit 57. dekat atas dia sapu. Kita nak start hiking. Tinggi lagi. Pancet. Penat. Kita rehat kejap. Mana tak main lah. Lutut nak tanggal lah ni. Okay guys, kita dah nak sampai. Tengok pemandangan ni, dah sampai dekat puncak ni. Dah letih, dah larat. Jom kita tengok apa yang ada kat atas. Jom. Tengok, kita dah nak sampai. Korang kau tengok tu. Inilah yang viral lagi tu. Orang buat kahwin kat atas. Semua ada lengkap atas ni. Ada campsite dia. Kat sini dia kata dia masak-masak. Complete. Bawah tu ada lagi. Ni macam ada kantin. Ada badak, ada katak, ada kopas sador, ada open view, tiga dara, rock garden. Banyak. Cuma kena mata, kena fokus. Boleh nampak macam-macam. Apa bang? Pokok-pokok ni? Tahu Kak Ali dia bang? Ada jumpa? Ada. Ada. Kak Ali pun ada kan kat atas ni. Tapi korang nak kena mata, korang nak kena peka lah. Dia ada air ni. Dah sampai Trans B527 Punggol Trail. Jom kita masuk. Tengok apa ada kat dalam. Kalau sampai kat sini, jangan tanya. Boleh tak nak kuih ni, boleh kau minum. Kita bayar. Apa yang ada makan, apa yang ada minum. Sini tak ada dah ni. Oh, kita rehat kat camp atas puncak. Korang boleh sarapan kat sini. Kalau korang nak baring-baring pun boleh kat sini. Kalau korang nak main boyan pun ada boyan. Tapi dia tak macam pun. Dia kata kena sengat tu. Penat.